Esok Hawa akan pergi Singapura dulu. Dia akan pergi siap-siap. And then lusa Sabtu nanti saya akan pergi ya. Yes, I'm coming to Singapore. If you guys want to know, I'm staying in Park Royal. Hawa dapatkan bilik. Yay! Saya suka power duit perempuan. Yes. Waalaikumsalam. Ya, Hawa tak live hari ni. Bagi dia rehat dulu. Sebab esok dia bawa kereta masuk Penang. Masuk Penang pula. Masuk Singapura. Tak adalah Hawa tak merajuk lah. Sebab I tak reply message hari tu. Wow, 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 wow. Boleh. Nanti Hawa kalau izinkan dan saya pergi, okay? Kaisha, do you really like Hawa or everything just for content? Ayah, you orang tanya soalan yang sama selalu buat I pening lah. Saya tanya korang lah, sebelum saya jumpa Hawa, saya tak kenal pun dia siapa. Okay, tapi selama kita kenal-kenal untuk 2 bulan, saya cubalah memahami dia. Dia kata minat tu memang ada lah. Tapi kalau korang nak kata sekadar konten tu, I terimalah. Tapi kita kena harapkan yang terbaik lah. By the end of the day, nak jumpa seorang yang baik memang susah. So bagi I, kalau I dah jumpa seorang yang baik, I kena hargai. Betul tak? Lepas tu, kalau dah lama kita berjumpa, timbullah rasa sayang, menumbuhlah, menanamlah rasa sayang. Then insyaAllah mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian dia rasa okey lah, aku nak kahwin dengan mamak Cina ni, maka kahwinlah kita. Benda ni tak boleh paksa-paksa. Betul tak? Yang penting kena bahagia kan. Dia macam ni, kahwin tu bukan benda 1 hari 2 hari. Kahwin tu seumur hidup. Kalau boleh, saya jenis yang tak nak cerai. Dan saya nak bahagia dengan seseorang. So daripada kita kenal melulu-lulu, and then jumpa melulu, kahwin melulu, baik kita ambil masa slow down, mengenali satu sama lain. Banyak lagi tabiat buruk saya yang ada, yang Hawa tak tahu. Tapi slow-slow lah. Mesti ada tabiat yang buruk Hawa juga. Yang kita kena saling memahami lebih banyak. Selepas dah memahami, menghormati, maka rasa boleh hidup bersama, kahwin lah. Macam tu lah. Ya. Ya. I pun tengah memahami lah. Kan dulu dia kata dia tak suka orang panggil dia cute. Dan I tak panggil dia cute lagi ya. I panggil dia cantik. Sebab dia memang cantik kan. Yes. Jodoh rahsia Allah. Satu tahun. I try my best untuk cepatkan proses, okay? Dulu I jumpa ex I tak nervous pun. Tapi I jumpa Hawa, I nervous. Tapi ramai yang suruh apa? Yang crush dengan Hawa. Tapi Hawa macam tak bagi respon. Alhamdulillah. Tak tahu sebab dia macam otak dia power. I jenis yang suka orang yang bijak. I suka belajar dengan orang yang bijak. I suka lepak dengan orang yang bijak. I suka berkawan dengan orang yang bijak. So rasa macam I nak lah hubungan ni.
kisahlah bersama kita. I nak lah hubungan ni. Macam tu loh. So jadi nervous loh. Because I feel smaller than her. Yeah. Tadi I tak hantar mic. I nak hantar mic. Then apa tu, Anati kata mereka dah nak balik dah. Then dia tanya saya mana nak cari ready stock untuk mic. I kata lah Times Square lah. Ada 2 kawan dekat sana yang selalu ada stok untuk mic. Mesti ada mic. Saya cakap kalau mereka tak boleh settle, you call saya, jangan balik dulu. I settlekan tu. Pastikan bos tu carikan kamu mic. Macam tu. Sold out ke tudung tadi? I tak tahulah. Yeah. Bagi ayah, bijak tu bonus lah. Yang penting hati kena betul lah. Yes, Alhamdulillah. Terima kasih sebab support bisnes Hawa. Okay. Okay, anyway guys, phone dah lebih kurang dah. Izinkan saya untuk tidur boleh? Sebelum saya tidur, kita ada satu lagu terakhir untuk malam ni, okay? Boleh cuba. Iku kalau tak jadi kahwin mestilah kecewa. Dah lah menaruh harapan. Hawa selalu tanya I serius ke tak. Dia kata I serius. You kena percaya I. Tapi I tak. I tak tahu masa depan kita macam mana. Itu sebab I selalu kata, kalau boleh korang doakan yang baik-baik sajalah. Mana tahu Tuhan dengar doa korang, Tuhan satukan kita. Macam itulah. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu. Kita orang lagi kecewa kalau tak jadi. Jangan risau, sebabnya kecewa korang pun lagi kecewa saya kalau tak dapat bersama dengan orang terus sayang. Ya. Setulus hatiku hanya untukmu. Amin. Mencintaimu dan hatiku selalu untukmu. Orang KL. Kak, confidence saya tak ada kaitan dengan muka saya. Satu malam je saya dekat Singapura. Sabtu saya masuk, Ahad saya balik dah. Naik flight pergi Singapura. Sabtu saya sampai pukul 3 ke 4 lupa.
Okay? Okay guys, selamat malam. Good night, take care, okay? Bye-bye. Sayang korang. Bye-bye.